Hari Raya bukan sekadar untuk bersukaria je, tapi dia juga boleh jadi satu titik permulaan untuk korang pikat hati bakal mak mentua korang. Kalau nak bakal mak mentua korang senyum sampai habis raya, korang kena buat 3 benda ni. Yang pertama, pastikan kereta korang tak membuai macam naik jongkang-jongkit. Bila nak balik kampung, mesti korang akan lalu jalan yang beralun kan? Kalau exhaust korang dah rosak, mesti kereta rasa membuai. Bila lalu jalan macam tu, macam mana bakal mak mentua korang nak rasa selesa? Jadi kalau exhaust korang dah rosak, terus tukar kepada yang baru. Macam exhaust yang aku pegang sekarang ni, exhaust Pro Expert Heavy Duty. Yang kedua, pastikan kereta korang dalam keadaan yang bersih. Sebelum raya, cucilah kereta korang tu. Sebelum nak pick up bakal mak mentua korang. Jangan biarkan kondisi kereta korang macam baru lepas balik pasar. Yang terakhir, jangan biarkan kereta korang ada bunyi-bunyi yang tidak menyenangkan. Perjalanan nak balik kampung bukannya dekat. Kalau ada bunyi yang tak menyenangkan, korang sendiri tak selesa. Apatah lagi bakal mak mentua korang. Nak kesan bunyi datang daripada mana? Boleh terus naik mesin suspension tester yang kami sediakan. Ikut 3 benda ni, confirm bakal mak mentua korang approve korang jadi menantu. Jangan lupa Mr. Exober beroperasi dari Isnin sehingga Ahad. Kalau ada yang nak tukar part suspension, boleh hadirkan diri di Mr. Exober KL Seri Rampai. Ingat, Mr. Exober terpaling raya.